Sabar. Dah Pak Cik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Cik Farm. Kita panen sawit ini lagi. Okey guys, teruskan. Mantap kerjanya. Tak berbaju pun ada. Musim hujan. Mau jimat kos. Musim patasannya. Mau panen sawit ni. Lanjut panen sawit. Tengok. Badan pun sudah cantik, seksi-seksi semua. Ini susuknya guys. Ekstra aja susu. Ini kereta pomen, motor pomen. Tengok orang apa wak ini? Panen sawit. Memang mau panen sawit nih. Ini Jauhnya nih motornya. macam ni mau aja. Tengok. Video mau berjalan, tengok. Orang senang hati. Senang kan? Tengok. Okey guys, lanjut. Susun buah kasih rapi. Mantap. Tanam sawit. Buah masak banyak nih. Udah keguguran, gondrong semua ni. Ini pun busuk sudah. Udah, itu hari tak ada angkat ni. Disusun. Mantap. Diimport daripada Medan ni. Barang import kan? Lanjut guys. Iya. Walaupun cuaca kurang bagus guys, kita tetap melaksanakan kerja. Ah. Karena tanggung jawab guys. Walaupun hujan, tak ada halangan guys. Tu guys. Itu ambil dulu tu. Dua tandan tu. 2 ke 3. Ini pemanen ni dipanggil ni si gemuk. Yang mantapnya. Hujan sudah semakin deras guys. Mantap. Kita selamatkan dulu HP guys. Pakai plastik guys. Hujan deras guys. Hujan. Panen sawit dalam cuaca hujan. Cuaca mendung. Dia punya HP mau selamat. Waduh. Kasih buang terus polisi Purbak. Bawa selamat. Masuk guys. Dah mantap. Ada lagi.
Kenapa kita dari sini guys? Potongnya dari sini. Karena dari situ tak bisa guys. Kita ambil dari sini nggak apa guys. Waduh. Hujan bukan halangan. Sampai sepadan. Jumpa cap merah. Berhenti. Mencari sesuap nasi. Depan lagi, depan lagi. Hujan deras oh. Ni masak ke buah? Ha, tu daripada pancang tu ke bawah. Bawah. Nah, udah. Kami mulai dari sana lah. Itu tepi ni dengan sepadan yang Sabri. Pada dengan siapa situ kan? Ha, Ada pep. Ada pipa tu kan, pancang pipa kan. panjang pipa. Itu sepadan Sabri pergi sana. Daripada sana ada tiang simen. Lalu sana sikit. Ni paya ni kita dapat sikit. Di sana cik, licin. Mau tunjuk itu sepadan. Nanti kamu tak tahu. Sabit bawa. Sangkut sini. Kalau hujan nanti nak balik ke apa. Nanti esok boleh sambung. Kalau macam ni nggak bisa. Belum lagi. Belum sampai sepadan lagi. Apa? Ah, ini dia punya ni. Ah. Mana pipe? Dia ada. Dia ada pipe atas ni. Ah, tu pipe. Ah, tu pipe tu. Sini. Itu cat merah. Mana? Okey. Sini Sabri punya sepadan. Betul Sabri punya sepadan situ. Tepi tu ada satu pancang. Ya, cat merah tu juga. Ah. Cap merah kan? Ah, Turun ikut sini. cat merah tu kan. Ah. Tu ada cap merah kan? Merah orang punya. Ini kita punya. Ah, mau potong esok. Kalau hujan sangkut sabit di sini. Ni potong ni sekejap je. Jangan. Jangan buat tu. Sangkut di sini. Bilang tak? Tak. Sangkut kat pokok. Bahaya. Jangan. Ha. Ni kan. Sampai paya tu kan. Pergi sana.
sampai paya tu kan. Ada cat merah. Lepas tu kan sana kan. Tak apalah tu. Ini potong paya tadi yang nampak jalan bawah.